malam itu Malaysia tidak tidur. Cahaya demi cahaya menyala, menarik langkah orang ramai dari pelbagai arah, bukan sekadar penduduk tempatan, tetapi pelancong yang datang kerana satu perkara, pengalaman. Pesta lampu ini bukan hanya cantik untuk mata, tetapi menghidupkan pelancongan malam. Hotel penuh, gerai makanan berderet, pemandu pelancong tak henti bercerita. Pelancong tidak datang sekadar melihat lampu. Dia datang untuk merasai suasana, merakam kenangan dan membawa pulang cerita tentang Malaysia. Apabila pesta ini diiktiraf dalam rekod Guinness, ia menjadi magnet baharu pelancongan. Satu acara, satu malam. Tetapi kesannya berpanjangan, imej Malaysia bersinar di media antarabangsa, di media sosial dan di hati mereka yang pernah hadir. Di sinilah kita sedar, pelancongan bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang momen. Dan pada malam itu, cahaya-cahaya ini telah menjadikan Malaysia satu momen yang sukar dilupakan. Pesta lampu terbesar di Malaysia. Halo guys, kali ini kita excited banget nih karena mau datang ke festival lampu terbesar di Malaysia. Dekat sini korang bisa pusing-pusing taman yang luas sekali. Setiap detailnya tuh estetik dan juga indah banget. So, boleh ambil-ambil gambar. Dekat festival ini ada lebih 1,8 juta LED lampu yang terpasang di seluruh taman. Lokasinya di Taman Rekreasi Bukit Jalil. Festival Lunar Wonderland ini ada hingga 23 Februari 2025. So, ini bisa jadi itinerary pilihan kalian ketika mau main ke Malaysia sebelum tanggal 23 Februari 2025. Khas untuk yang bergelar ibu, datang sini tak payah bayar. Free entrance sempena. Hari Ibu. Sebelum tu, kalau nak tahu kek mana, jom. Tahu tak macam apa? Macam kita tengah mengelilingi Cakrawala. Wow, space. Korang tahu tak, pesta lampu terbesar di Asia Tenggara tengah berlangsung dekat City Park Seremban 2 Negeri Sembilan. Bermula daripada 7 Mei hari tu sehingga 11 Mei 2025 ni je tau. Dan kalau habis jariahan ni, korang kena tunggu lagi 2 tahun untuk Lunar Lights Wonderland datang ke sini. Dah macam tunggu sukan si. Waktu operasi pula bermula daripada 7 petang sehingga 12 malam. Harga tiket untuk dewasa RM15, untuk kanak-kanak pula RM8. Tapi ini khas untuk yang bergelar ibu, mak, umi, bonda, mama, mami semuanya dapat masuk secara percuma ke Lunar Lights Wonderland sempena Hari Ibu ni. Bermula daripada 7 Mei sehingga 11 Mei tu free entrance untuk ibu-ibu. Jadi korang jangan lupa singgah sini dan selamat Hari Ibu. Jadi inilah buktinya, Malaysia bukan sekadar cantik pada siang hari, tapi bersinar pada waktu malam. Pesta lampu bertaraf dunia ini bukan sahaja memecah rekod, malah membuka mata dunia tentang potensi pelancongan negara kita. Kalau korang rasa Malaysia patut lebih dikenali di mata dunia, jangan lupa tekan like, share video ini dan tinggalkan komen pesta lampu mana yang paling buat korang terpegun, dan pastikan subscribe sebab masih banyak kisah pelancongan Malaysia yang luar biasa menanti korang.